Musim banjir di Malaysia boleh datang dengan cepat tanpa amaran. Bila jalan terputus, bekalan elektrik terhenti atau pasar ditutup, kita perlu bersedia. Sebab itu sangat penting untuk sediakan stok makanan yang tahan lama, senang disimpan dan boleh dimakan dalam keadaan kecemasan. Makanan tin dan sedia makan. Contohnya seperti sardin, tuna dalam tin, sup ayam dalam tin dan kacang panggang. Pilih tin yang ada easy open supaya tidak perlukan pembuka tin. Makanan dalam tin ini tahan lama dan boleh terus dimakan atau dipanaskan. Makanan kering dan segera. Mi segera, bihun, pasta, bubur segera atau oat. Semua ni hanya perlukan sedikit rebusan atau air panas untuk dimasak. Sangat sesuai bila gas atau elektrik terhad. Beras dan biskut kering. Beras adalah makanan asas utama, jadi pastikan stok cukup. Jadikan biskut kering, krim cracker atau roti kering sebagai snack ringan bila tidak boleh memasak atau sumber tenaga terhad. Susu tahan lama dan makanan bayi. Susu UHT, susu pekat manis, susu tepung, semua ni tidak memerlukan peti sejuk. Jika anda ada bayi atau anak kecil, pastikan juga stok susu formula, bubur bayi, lampin dan tisu basah cukup. Bekalan air bersih dan minuman hidrat. Stok air mineral dalam botol sangat penting di musim banjir apabila bekalan air bersih terganggu. Sediakan stok yang cukup untuk kegunaan keluarga. Minuman isotonik juga membantu dalam keadaan dehidrasi, terutamanya bila cuaca panas atau semasa kecemasan. Gula, garam, teh dan kopi segera. Gula dan garam bukan sekadar untuk rasa, tapi ia juga boleh bantu isi keperluan asas tubuh. Teh dan kopi segera pula boleh beri keseleksaan dan tenaga bila anda berasa penat atau keluh dalam keadaan kecemasan. Snack bertenaga dan bar makanan ringkas. Bar tenaga seperti coklat, granola bar atau kacang campur pula sangat berguna bila kita perlukan tenaga segera tapi tak sempat makan dengan sempurna. Ia mudah dibawa dan tahan lama. Ingat, ini adalah persediaan, bukan untuk pembelian panik. Dengan stok makanan yang cukup, keluarga anda akan rasa lebih tenang dan bersedia bila datang musim banjir. Ingat makan, ingat rasa, moga bermanfaat.